Assalamualaikum guys. Strike again, strike. Assalamualaikum guys, welcome back to our channel Apik Wawa Journey Vlog. Okay, video kali ni kita akan pergi mengai walleye run. Yang ni merupakan hari terakhir untuk tahun 2025 untuk kami mengai walleye run. Sebab minggu depan kami dah nak balik Malaysia untuk bercuti. So lepas kami main balik tu, walleye run tu dah macam hujung-hujung dah. So ikan pun macam tak banyak. So kali ni hopefully kita gasah, InsyaAllah. Jom geng, enjoy. Okay, so geng, hari ni sangat-sangat ramai geng. Sangat-sangat ramai. So kita akan try pergi duduk kat area ni, tengok jadi apa. Kecil kot. Kita try pergi kat area ni. Kita dah try pergi kat kosong tengah ni. Ramai kan ni. Ramai gila. Kita akan cuba kat kosong ni. Licin sikit sini. Ramai. Oh, is it? Oh, it's this deep on you. Oh. You'll be the third person to try to find it. Oh, Macam mana? Itu yang dalam tu. Strike kan, strike. Terlepas dah. Lepas dah ikan tu, tak ada tunjuk video. Mungkin dan strike kan, strike. Not sure. Strike kan, strike. Can I get one? I get one. Thank you. Yeah. Tak geng, tak. Nampak tu.
Ni guys. Alright, ni. Alhamdulillah, first walleye of the day. Banyak kawan di tengah kumpah walleye. So geng, dah berapa jam kita mengai ni geng. Tak ada apa hasil. Ada ekor, ada 2 ekor tadi. Apa tu ikan tu tadi mula-mula tu? Tak sure. Nanti kita tulis kat bawah nama ikan tu. Lepas tu kita dapat walleye sekok. Lepas tu tak ada sentuh dah. Ini walleye susah ni. Ramai pun tak dapat. Ramai kot yang tak dapat. So geng, kita pergi tengok. Kita pergi ukur seikan dulu. Kita share tengok apa seikan. Okay geng, jom. Okay geng, kita ukur tengok dia punya panjang berapa. Kita pakai ni, kritik ni. Okay, boleh nampak kan, lebih kurang 18 inci. 18 inci. Kalau tak kira ekor 16 inci lah. Okay, saya dah 18 inci. Kalau tak kira sekali ekor 16 inci. So dia punya spek yang kita boleh ambil 15 inci kat atas. So maknanya dulu ya. Sebab setiap negeri dia cara ukur dia lain-lain. Cara ukur ikan. Macam sini dia ukur dia dari kepala sampai ujung ekor. Cara ukur dia. So dah kita ukur, kita try tengok berat dia berapa. Kita tengok. Unit kilo. Kita tengok. Ya. So berat dah. Ini yang berat dah. Ringan gila. Ni berat dah 900 gram 0,9 kilo 900 gram berat ikan ni 900 gram. Okay geng, jom kita balik. Jom kita balik. Hujan. Kita buat kari balik. Ganti balik, jom kita balik. Ini ada sekok ni. Ada sekok ni. Kacau pun hujan. Oh, banyak orang kot tak dapat ni. Okay, jom.
Okey geng. So nampaknya hari ni kita ada sekok walleye. Dengan tadi ada sekok ikan apa warna putih tadi tu. Nanti kita tulis lah nama ikan tu. So minggu depan ada lagi musim dia. Tapi minggu depan kami dah nak balik Malaysia untuk bercuti. So hari ni video ni merupakan video lah untuk walleye run. InsyaAllah kalau kata hujung bulan 4 ada lagi, InsyaAllah ada lagi video untuk walleye run. So setakat lah yang ni yang lah. Okay geng, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe geng. Okay, Assalamualaikum. Jumpa video hadapan. Kita tengok video apa pula yang depan. Assalamualaikum.